Okey guys, selamat kembali ke channel YouTube Edward yang akan bawakan tengokkan projek perumahan baru di Melaka. Hari ini saya ada kesempatan lah untuk datang dekat area Bemban, which is dekat dengan Air Keroh lah, untuk tengokkan projek Country Villa, which is a gated guarded project. Rumah yang kita nak review hari ini untuk episod ni adalah fasa ke-6, rumah teres 2 tingkat yang dah fully completed. Okey, maksudnya lepas dah buat loan, signing agreement, dah boleh pindah masuk terus. Tapi dekat Country Villa sini so far lah ada rumah teres 2 tingkat, rumah semi 2 tingkat dengan rumah banglo 3 tingkat. By the way guys, untuk Country Villa sini just satu entrance saja. Okey, so everyone yang masuk keluar kena go through Park Guard lah. Okey, so gated guarded. Lepas tu masuk saja, jalan sikit lagi. Ini adalah clubhouse taman. Okey, so dalam clubhouse ni dah ada swimming pool, gym dengan surau lah. Okey guys, so ini adalah salah satu fasiliti di clubhouse. So untuk management sini dia dah siap pisahkan lah yuran clubhouse dengan yang guard tadi tu. So untuk siapa-siapa yang tak nak subscribekan clubhouse ni kan, tak apa, just bayar untuk park guard saja. Untuk ni memang tak ada paksa lah. So environment sini memang sangat selesa lah untuk mereka yang pentingkan lifestyle. Lepas balik bekerja, nak jogging ada tempatnya, nak main futsal ada tempatnya, basketball ada tempatnya, nak renang pun ada dekat sini. Dan bukan tu saja, dekat clubhouse ni kan ada juga gym lah. Okey, so sekarang saya bawakan korang ke gym ni. Okey, so naik je clubhouse ni. Okey, belok kanan adalah surau. Okey, lepas tu dekat sini adalah gym lah. Okey, so from atas bawah akan nampak dia punya kolam renang ni memang cukup panjang. Okey, so ini adalah untuk gym. Okey, untuk gym memang dia punya equipment agak lengkap lah. Untuk sini treadmill ada, chest push ada, dumbbell semua dah complete. So ikutlah saya untuk reviewkan rumah ni. Let's jom. So kalau cerita pasal Country Villa, sini memang consider taman high end lah. Okey, so dekat sini sebabkan taman ni memang dah gated. Okey, jadi untuk ke semua rumah tu memang pemaju dah tak buatkan gate lah. Okey, tapi jangan risau, untuk siapa yang nak buat gate, sini memang allowed sebabkan dia title individu. Sini tak under title serata lah. Okey, so untuk car porch memang berjubin penuh. Okey, so semuanya berjubin. Okey, kalau kata nak tengokkan lepas parking saiz ni macam mana kan. Okey, ini dah lepas parking kereta Altis. Okey, muat 2 biji lah. Okey, muat 2 biji sebab sini masih luas lagi. Okey, so rumah ni dia buka dua-dua lah. So tembok antara jiran memang dah siap dibuat. Untuk series fasa 6 ataupun series Oak Hill ni memang kita orang dah siap bagi smart lock. So smart lock ni boleh buka pakai pin ataupun by touching card lah. Okey, so sini memang pakai sliding saja. Okey, so sliding ni dia memang consider sangat solid. Okey, sebab cuba tengok dia punya closing, everything memang close je, tak ada macam terus buka kan, tak ada. Okey, so ini adalah untuk dalaman rumah. Memang dia berkonsep open lah. Okey, open konsep. Untuk tilesnya pakai 2x2 lah, 2 kaki kali 2 kaki untuk satu tingkat bawah sini. Tapi sampai saja staircase dia punya corak dah berbeza. Okey, so dia untuk different shade lah kan. So nampak dia punya corak memang berbeza. Okey, lepas tu siap tempered glass and then handrail pun classy juga nampak. So sini boleh jadikan dining lah. Okey, dining and then storeroom standard lah. Okey, ada storeroom dekat bawah. Okey, small storeroom. And then sini kitchen lah. Okey, dapur basah. So sini ada bagi jubin 5 kaki. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 kaki. And then yang dekat sini boleh jadikan kitchen cabinet lah. So ini adalah tandas yang sharing dengan bilik sebelah. Tandas ni kalau perasan full ceiling height dia punya jubin. And then tabletop sini dah bagi. Okey, lepas tu untuk tempat mandi, okey, ini memang dah siap. So untuk tempat letak shampoo semua kan, okey, dah siap. Lepas tu untuk pipe water heater memang dah siap dengan alarm point sekali. Nampak tak? Alarm point. Dan ini adalah parents room, bilik dekat tingkat bawah lah, di mana toiletnya adalah sharing lah dengan dapur tadi situ.
untuk bahagian yard pula, okey, ada this small place untuk jadikan tempat laundry. Okey, tempat laundry. And then apa yang special dekat sini? Ini memang kena cerita benar. Okey, kat belakang rumah biasanya lorong kan. Okey, nanti ada jiran parking kereta sana sini kan. Okey, dekat sini tak ada no such thing. Dekat sini dia garden. Okey. So once naik ke atas, okey, ada satu living kecil lagi lah, di mana dia punya sunlight memang cukup lah, sebab sini memang dia terbuka untuk courtyard. Okey, kalau perasan buka saja. Okey, sini open area open area. So sebab sini dia bertemakan macam go green kan. Untuk bilik kedua ni, by the way, memang ke semua bilik sini ada tandasnya sendiri dekat tingkat atas ni. So untuk ke semua bilik memang dah siap aircon point. Okey, aircon point dah siap. And ini untuk alarm. Okey. Dan kita tengokkan pula untuk bilik ketiga. Bilik tiga ni samalah, ada toilet ni sendiri and then full tiles. So ini untuk bilik ni lah, bilik sama, siap aircon point, alarm point. So sebelum saya lupa dan terus masuk ke master, ini compulsory saya kena ceritakan. Ini adalah PU foam, jadi untuk pastikanlah rumah ni sentiasa sejuk. Okey. So inilah bilik master. Okey, untuk owner of the house. Okey, so ini adalah toilet untuk bilik master. So perasan tak dekat sini total ni ada 2 sink. Apa sebabnya? Sebab his and hers. Weh, acak-acak orang putih ni. Bayangkanlah kalau waktu pagi husband and wife kerja kan, tak payah rebut pasal nak gosok gigi kan. Okey, dekat sini dah ada 2 sink dah siap. Lepas tu ada sebuah balcony ni. Okey, balcony. Okey, so full tiles untuk balcony. So total ni dekat sini ada 128 unit untuk rumah teres. Nanti dekat sini pula akan buat rumah semi-D 2 tingkat dan rumah banglo 3 tingkat dekat baris paling belakang situ. Okey. So rumah situ semua dah siap lah. Okey. Semua dah orang duduk dah rumah dekat situ. Okey. Okey guys, so itulah sikit video untuk teres 2 tingkat di Country Villa series Oak Hill fasa ke-6. Okey, rumah ni dia ngam-ngam sebelah jogging track. So actually sekarang ni saya ada dekat jogging track ni. Okey. So rumah ni adalah untuk mereka yang pentingkan lifestyle. Okey, lepas balik bekerja nak relax kan. So lepas tu tempat ni memang senyap je. Dia takkan macam bising-bising. So environment I boleh kata memang terbaik lah. So untuk teres 2 tingkat hari ni, untuk lot tengah standard, harganya tak sampai 600,000 lah, 500 lebih. I boleh katalah rumah ni memang untuk mereka yang nak rumah macam premium sikit kan. Okey, bolehlah tengok sini. So itu saja untuk video hari ni. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Edward untuk sokong Edward untuk teruskan buatkan channel ni untuk senangkan pembeli rumah di Melaka. So itu saja untuk video hari ni. Thank you so much. Stay tune untuk next episode.